Bersama saya hari ini adalah mantan Ketua Peneroka Felda Palau 8, Cik Musa Ibrahim. Saya tanya Bang Musa, Ya. apa pendapat Bang Musa tentang penerbangan pokok kayu getah Palau 8 dan Felda akan memotong 50% hasil daripada kayu tersebut untuk membayar hutang pembangunan? Saya minta pendapat sikit. Kalau pendapat saya lah, kalau harga kayu tu melebihi daripada yang kita jangkakan, bolehlah Felda ambil separuh. Tapi kalau kayu tu harganya bawah daripada 20,000 tu, tak payahlah nak ambil. Kenapa peneroka Felda getah ni banyak dah sengsara ya. Jadi tak payahlah. Besok kalau ada hutang besok, semasa penghasilan sawit besok, ambil je lah dia punya hasil potongan hutang tu. Jadi yang ada sekarang ni, kalau setakat 17,000, 18,000, tak payah nak diracik-racik lagi. Dah banyak sengsara orang getah ni, banyak dah sengsaranya. Dulu sepatutnya kalau tanam buat penerbangan sekarang dah, daripada getah ke sawit. Bukan sekarang. Masa penerbangan yang awal dulu, kami dah cadangkan untuk ditanamkan dengan sawit. Tapi oleh kerana kita mengikut dasar Felda, ketika itu Felda di Palung dan Jelai ni digazetkan untuk tanaman getah. Yalah kita ikut. Tapi sengsara. Perbezaannya antara getah dengan sawit ni memang jauh sangat dia punya perbezaannya. Adakah kerana kesadah dah kelun getah yang kurang baik? Itu memang memang punca lah tu. Saya tak tahu dalam soal ini antara tiga pihak. Pertama apa yang anukan getah ni? LGM, ya. Lembaga Getah Malaysia, atau dulu orang panggil RRM. Saya tak tahu sama ada salah LGM ke yang mengesyorkan kulun yang ada sekarang. Kalau salah dia, saya rasa tak mungkin. Kenapa? LGM dah ditubuhkan lebih daripada 100 tahun. Takkan sekarang pun salah. Ataupun salah Felda. Kalau salah Felda, saya rasa saya syorkan kepada lembaga Felda, okey, hapuskan aja yang hutang untuk orang yang tanam getah ni, dihapuskan aja, tak payah dikutip. Dan tapi bagi kami ni yang menanam menuri getah ni, kita berlapang dada lah. Mungkin agaknya salah peneroka lah. Salah peneroka. Kita ni mentimun. Kita rasak pun kita kena. Orang sana rasak pun kita memang tentu kena lunyai. Cuma kita berharap pada pihak atasan macam DG, macam pengerusi, macam ketua peneroka kebangsaan prihatin dan memberi pandangan dan timbang beral untuk peneroka Felda Palau 8. Terima kasih Cik Musa. Ya, sama-sama. Doakanlah pada peneroka Palau 8 ini agar permintaan kami itu berjaya. Alhamdulillah, insyaAllah.